Dari awal lagi, Steve tak anggap Bucky sebagai musuh. Bila Bucky diburu, Steve terus cari dan lindungi dia, walaupun tindakan tu buat dia sendiri turut diburu. Bila Zemo aktifkan semula Bucky sebagai Winter Soldier, Steve semakin yakin Bucky bukan buat semua tu atas kehendak sendiri. Sebab tu Steve tetap tolong dia melarikan diri walaupun dia tahu tindakan tu melanggar arahan. Tapi kali ni keputusan Steve bertentangan dengan Tony. Tony anggap Bucky sebagai ancaman yang perlu dihentikan, sementara Steve masih percaya Bucky perlu diselamatkan. Sebab tu di lapangan terbang mereka akhirnya bertarung. Steve dan Bucky berjaya lepas dari pertarungan tu dan terus ke Siberia untuk hentikan Zemo. Tapi bila mereka sampai di Siberia, semuanya berubah. Tony akhirnya tahu Bucky orang yang membunuh ibu bapanya dan Steve sebenarnya dah tahu perkara tu. Kepercayaan Tony terhadap Steve terus hilang. Bila Tony serang Bucky, Steve tetap pilih untuk lindungi dia. Steve dan Bucky berjaya hentikan Tony sebelum Steve tinggalkan perisainya dan pergi bersama Bucky. Akhirnya Steve berjaya selamatkan Bucky, tapi dalam masa yang sama dia juga rosakkan hubungan dengan Tony.